Hari ini kita nak masak paprik ayam yang sangat simple tapi memang sedap. Mula-mula panaskan sedikit minyak, tumiskan bawang putih dan halia yang dicincang halus sehingga naik bau. Kemudian masukkan cili kering yang telah dikisar halus, tumis lagi sehingga pecah minyak dan wangi. Selepas itu, masukkan isi ayam yang dipotong kecil. Gaul sebati. Tambahkan sos cili dan sos tiram, kemudian tumis sehingga ayam separuh masak. Sepatutnya serai yang diketuk dimasukkan semasa menumis bawang putih dan halia tadi, tapi saya terlupa, jadi kita masukkan sekarang pun boleh. Seterusnya, tuangkan sedikit air untuk jadikan kuah dan biarkan merenih sehingga ayam masak. Kemudian masukkan sedikit paste tom yum, masukkan cili yang telah dipotong 2 dan daun 5 purut yang telah dikoyakkan. Tahap kepadasan boleh ikut selera masing-masing ya. Untuk rasa yang lebih sedap, tambahkan sedikit sos ikan mengikut cita rasa. Jika tiada, boleh gantikan dengan garam. Masukkan sedikit kicap manis untuk warna yang lebih gelap, kemudian gaul sebati. Untuk sayuran, masukkan lobak merah dahulu kerana ia lebih keras. Apabila lobak merah sudah sedikit lembut, masukkan kacang panjang dan bunga kobis. Gaul rata. Jika kuah terlalu kering, boleh tambah sedikit lagi air. Kemudian masukkan hirisan baby corn, bawang merah dan tomato. Saya gunakan tomato kecil, gaul sehingga sebati. Akhir sekali, saya masukkan sedikit air limau untuk rasa masam yang lebih sedap. Kita gaul sehingga sebati. Siap, paprik ayam kita sedia untuk dihidangkan. Selamat mencuba!